antioksidan dalam badan. Apakah itu bahan antioksidan? Antioksidan ialah bahan yang melindungi sel-sel daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas dengan memberikan elektron kepada radikal bebas, menjadikannya stabil dan kurang reaktif. Contoh-contoh bahan-bahan antioksidan seperti lutein, vitamin C, beta-karotina, likopena dan vitamin E. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Jom kita amalkan dengan baik. B. Jom sihat bersama. A. Ajak sahabat anda. I. Inspirasi bermula dengan anda. K. Beri kesan yang baik kepada semua. Fungsi antioksidan. Antara fungsinya adalah: yang pertama, mencegah kerosakan sel. Kedua, meningkatkan sistem imun badan. Ketiga, melindungi kerosakan kulit. Keempat, mengekalkan awet muda. Seterusnya, kebaikan lutein. Yang pertama, melindungi retina dan memastikan penglihatan yang jelas. Kedua, mencegah glaukoma. Ketiga, melambatkan kejadian katarak. Keempat, pencegahan sekular rabun tinggi. Yang kelima, mengurangkan degenerasi makula dan lesi. Dan ketujuh, sebagai antioksidan. Fungsi vitamin C. Antara fungsi vitamin C adalah meningkatkan sistem imuniti badan, mengandungi sel antioksidan, membantu penyembuhan luka, meningkatkan penyerapan zat besi, membantu dalam fungsi otak, membantu mengawal tekanan darah. Antara bahan yang mengandungi vitamin C adalah lemon, limau nipis, anggur, stroberi dan buah limau. Kesan kekurangan vitamin C adalah penyembuhan luka lebih lambat, mudah terkena masalah kulit, mudah merasa letih dan gusi mudah berdarah. Bahan antioksidan yang ketiga ialah beta-karotina. Antara fungsi beta-karotina ialah kulit lebih sihat, membantu mengurangkan risiko kanser, mengelakkan masalah paru-paru dan seterusnya adalah baik untuk kesihatan mata. Antara bahan yang mengandungi beta-karotina ialah betik, lebak merah dan labu. Bahan antioksidan yang keempat ialah vitamin E. Vitamin E ialah vitamin larut lemak yang memiliki banyak manfaat penting untuk kesihatan tubuh yang baik untuk kesihatan manusia, iaitu yang pertama, membantu melembabkan kulit dan mencegah kekeringan. Yang kedua, membantu mengurangkan risiko penyakit Parkinson. Ketiga, membantu mempercepatkan pertumbuhan sel kulit. Yang keempat, membantu meningkatkan fungsi sistem saraf. Antara bahan yang mengandungi vitamin E ialah tepung gandum, brokoli, minyak sawit, minyak jagung dan kekacang. Bahan antioksidan yang terakhir ialah likopena. Bahan yang mengandungi likopena ialah tomato, stroberi, apple, delima dan tembikai. Antara fungsi likopena ialah yang pertama, membantu melawan kanser. Kedua, membantu menurunkan paras kolesterol. Yang ketiga, mengelakkan daripada penyakit osteoporosis. Yang keempat, meningkatkan kesihatan jantung. Sekian, terima kasih.